Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, jangan kita berasa jemu dengan rasa bosan untuk menyatakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi ini dikejutkannya semula setelah dimatikannya seketika pada malam tadi. Sekarang ni dapat kita kembali menjalankan tugas kita sebagai hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan usaha kita tu diiktiraf oleh Allah. Dapat kita digolongkan dalam golongan hamba-hambanya. Dan apabila Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya, balasannya tak lain tak bukan melainkan syurga. Itu janji Allah. Kalau Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya, balasan tak lain tak bukan syurga. Syurga semua orang tak. Tak ada siapa yang tak nak syurga. Pencuri pun tak syurga juga. Penzina pun tak syurga juga. Orang tak semayang pun tak syurga juga. Perompak pun tak syurga juga. Lebih lagi orang semayang, lebih lagi orang beramal soleh, lagi tak syurga. Jadi semua orang tak syurga. Dan tak ada siapa yang tak neraka. Walaupun dia tak semayang, walaupun dia pencuri, walaupun dia penzina, dia tak nak juga neraka. Kerana neraka tempat yang paling dahsyat. Tak ada siapa lalu nanggungnya. Dan syukur juga kita tak lama lagi akan menghadapi satu bulan di mana kita dilatih oleh Allah. Sebulan lamanya, full time. Daripada bangun tidur sampai tidur balik, berbagai-bagai latihan Allah datang kepada kita. Latihan untuk apa? Menjadikan kita ni orang-orang yang bertakwa. Sebulan lamanya. Bulan itu ialah bulan Ramadan Al-Mubarak. Allah datang kepada kita tu nak bantu kita, nak pimpin kita,
nak ajar kita macam mana nak jadi orang-orang yang bertakwa, kerana Allah hendakkan kita jadi orang bertakwa. Allah tak nak siksa kita, Allah tak nak azab kita, Allah tak nak bagi kita sengsara. Allah hendak kita tu jadi orang yang bertakwa supaya kita selamat, kerana orang takwa saja yang dapat selamat kehidupan di dunia dan di akhirat. Itu jaminan dari Allah, orang bertakwa. Dan Ramadan memang mampu melatih kita menjadi orang yang bertakwa. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa di bulan Ramadan seperti mana yang diwajibkan ke atas mereka-mereka yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah nak latih kita menjadi orang yang bertakwa. Allah hendakkan kita menjadi orang yang bertakwa. Itu dia datangnya Ramadan. Sebulan namanya. Macam-macam aktiviti Allah datang ke bulan tu. Dia datang kita semayang. Banyak semayang tu. Ada satu semayang hanya ada di bulan Ramadan. Semayang apa? Hanya di bulan Ramadan semayang tu. Bulan lain tak ada. Semayang apa? Tarawih. Bulan Rabiul Awal tak ada. Bulan Syaban ni tak ada. Bulan Rajab dulu pun tak ada. Hanya di bulan Ramadan saja Allah latih kita supaya kita semayang. Banyak semayang tu. Semalam 20 rakaat. Kalau sebulan berapa? Ya Allah, tidak kita mengira. Semalam 20 rakaat. Kalau sebulan berapa? 20 kali 30. Berapa? 600 rakaat sebulan. Banyak tu. Orang yang banyak semayang apa Allah janji? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semayang itu mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Orang semayang tak ada lagi mencuri doyan. Orang semayang tak ada lagi ngambil nombor ekor. Orang semayang tak ada lagi minum arak. Kerana dia tercegah daripada perbuatan fahsya' dan munkar. Itu dia datangnya sebulan semayang. Kemudian dia latih kita dengan banyak baca Quran. Bila kita banyak baca Quran, kita tahu apa yang terkandung dalam ajaran Islam. Kenapa saja ajaran Islam itu terdapat dalam Quran. Kita tahu lah, maka kita amalkan Al-Quran itu. Kita buat yang diperintahkan oleh Allah saja dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Taala. Itu orang takwa dah kan. Kemudian disuruh kita banyak zikir. Banyak tasbih, banyak tahmid, banyak tahlil. Orang yang banyak zikir dapat apa? Dapat ketenangan jiwa. Allah pastikan kita tenang jiwa kita kalau kita banyak zikir. Allah kabul Al-Quran. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ada orang nama ayat tu? Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahui oleh kamu dengan banyak menyebut nama Allah itu akan menjadikan jiwa-jiwa kamu tenang. Bila banyak zikir tenang, macam-macam lah. Allah datangkan di bulan Ramadan tu. Di hujung Ramadan nanti, kita harap kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu lah. Cuma tajuk kita pagi ni tak ada cerita puasa, yang saja mukadimah saja. Tajuk kita pagi ni saya nak menghabiskan tajuk yang bulan sudah. Dah, apa dia cakap dah lupa. Apa dia diceramahkan oleh penceramah ni bulan sudah ni tajuk. Dah lupa. Penat ngabur. Sebulan lamanya dah lupa. Bulan sudah saya membicarakan dalam satu ayat. Ayat dalam surah Al-Baqarah. Apa ayat itu berbunyi? Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Itu cerita bulan surah ni. Tapi tak habis. Bulan sudah saya cerita kebaikan. Cakap Melayu yang baik. Ada mereka-mereka yang berkata, wa minhum, di antara di kalangan mereka ada yang berkata, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan dalam kehidupan di dunia dan kebaikan dalam kehidupan di akhirat, dan jauhilah kami daripada azab api neraka. Itu bulan sudah ni. Dan bulan sudah saya sempat hanya kebaikan di dunia, ada kebaikan di akhirat. Itu aja.
Yang ketiga tak ada. Jadi pagi ni kita sambung lagi. Ya. Ayat itu ada 3 perkara yang kita minta dengan Tuhan. Yang pertama, kebaikan di dunia. Apa dia kebaikan di dunia kita nak? Rumah besar, takar besar, gaji besar, pangkat besar, cakap besar. Ya, itu kita nak. Bukan itu, ya. Saya dah cerita belum sudah. Nak apa? Badan yang sihat, ilmu yang memberi manfaat, harta yang halal, ilmu yang banyak. Dah cerita ilmu dah tadi, ya. Jiwa yang tenang, itu kita nak kebaikan di dunia. Di akhirat nak apa? Mati dalam beriman. Lepas daripada siksa kubur. Ada kenderaan dari kubur kepada masa. Itu dah cerita bulan sudah ni. Soal lupa tu kan salah saya sampai nak lupa. Itu kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Yang ketiga, part 3-nya ataupun part 3-nya, waqina azaban nar. Pagi ni nak cerita tentang itu. Apa dia waqina azaban nar? Jauhilah kami daripada azab api neraka. Kita tak nak neraka, tak sampai siur neraka. Tahu ke siur? Orang kampung Sewan ni tahu ke siur? Tak sampai nak neraka ni. Pencuri pun tak nak neraka, penzina pun tak nak neraka, orang khianat pun tak nak neraka, pembunuh pun tak nak neraka. Semua orang tak tahu menemukan neraka tu takut je nak. Jadi kita nak takut pun neraka ni kerana kita tak nak neraka. Neraka tu tempat yang untuk orang yang derhaka kepada Allah Taala. Ya, orang yang masuk neraka ada 6 golongan. Berapa orang? 6 golongan. 4 daripadanya kafir, 2 daripadanya orang beriman. 6 golongan manusia akan dimasukkan dalam neraka, 4 daripadanya selama-lamanya. 2 daripadanya dia ada iman, tak ada kekal. Dia akan masuk neraka, bila keluar dari neraka dapat masuk syurga. Ya, yang pertama siapa? 4 golongan tu, yang kafir tu siapa? Yang pertama, orang-orang yang murtad, kekal abadi dalam neraka. Yang kedua, orang-orang yang musyrik. Siapa tu nanti kita huraikan. Yang tiga, orang-orang yang mulhid, namanya mulhid. Yang keempat, orang-orang yang munafik. Itu masuk neraka kekal abadi selama-lamanya kerana mereka itu tak beriman. Yang dua ni tak kekal. Yang pertama orang zalim, orang melakukan dosa besar. Walaupun lama dalam neraka tapi tak kekal, akhirnya keluar juga, dapat masuk syurga. Yang kedua orang fasik. Orang fasik mereka melakukan dosa-dosa kecil, masuk neraka juga, tapi tak selama orang zalim. Ini 6 golongan orang yang masuk neraka ni. Yang pertama murtad. Apa dia murtad? Ditolak imannya. Walaupun dia mengaku dia orang beriman, tapi Tuhan tolak kerana dia melakukan perkara-perkara yang merosakkan akidahnya. Dia melakukan perkara-perkara yang merosakkan syahadahnya. Syahadah tak terima dari Tuhan. Di antaranya apa? Yang jadi murtad tu, menghina hukum-hukum Islam. Murtad. Kafir. Masuk neraka berapa lama? Kalau dah kafir masuk neraka berapa lama? Ya Allah. Kalau dah kafir masuk neraka berapa lama? Seminggu. Berapa? Cakap orang putih berapa? Pandai. Tengok saya tahu cakap orang putih dia mana? Forever and ever and ever and ever. Ya. Itu murtad. Lagi apa? Menghina Rasul, murtad. Menghina sunnah Rasul, murtad. Sunnah Rasul tu benda yang jadi tradisi kehidupan Rasulullah, dan haji dihina. Contoh apa? Getik aku nengok Haji Ibrahim tu, janggut, genyi nengoknya. Itu murtad tadi tahu. Dan dia menghina sunnah Rasul. Macam kambing janggutnya itu. Soal dia tak amalkan sunnah lain cerita. Kalau dia menghina sunnah, murtad jadinya, kafir. Terus masuk neraka kekal abadi selama-lamanya. Itu murtad. Menghinakan hukum-hukum Allah. Komat semayang tu penat je kan dapat apa pahala. Murtad. Lagi apa? Mengubah hukum Allah yang haram katanya halal.
Yang wajib katanya haram. Itu saja mengubah hukum apa hukum yang Allah datangkan. Itu murtad dah. Siapa nak murtad? Angkat tangan. Orang murtad dia masuk neraka kekal abadi selama-lamanya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, kata Allah. Dihalau orang neraka, orang kafir tu masuk dalam neraka. Dalam neraka jahanam, kekal mereka dalamnya berbondong-bondong. Itu orang murtad yang pertama. Jangan kita jaga, jangan jadi murtad. Apa yang nak jaga? Yang pertama, jaga perkataan. Jangan mengeluarkan kata-kata yang boleh menyebabkan kita rosak akidah kita. Jadi murtad atau teruk kita. Yang kedua, jaga perbuatan kita. Jangan meniru perbuatan orang kafir. Kerana siapa meniru perbuatan orang kafir, dia jadi kafir tu. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Nabi. Siapa menyerupai satu kaum, jadilah dia kaum itu. Nak menyerupai orang murtad, jadi murtad. Nak menyerupai orang Yahudi, jadi Yahudi. Kalau menyerupai orang Nasrani, jadi Nasrani. Itu yang kedua, perbuatan. Yang ketiga, hati. Hati tu tak yakin. Ia ke ada kebangkitan lepas mati? Ia ke ada malaikat? Ia ke ada Tuhan? Dia tak yakin. Ada ragu-ragu, ada syak, ada zan, ada waham. Itu murtad lah kata. Itu yang pertama, ya. Siapa nak angkat tangan murtad? Saya nak angkat gambar, nak masuk dalam TikTok. Ini TikTok kan? Yang kedua, musyrik. Kalau seorang lelaki dipanggil musyrik, kalau perempuan musyrikah, kalau ramai musyrikin. Apa kata musyrik atau musyrikin? Dia menyengutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Dia percaya Allah itu Tuhan, tapi bila sembahyang nyembah patung. Dia percaya Allah itu Tuhan, tapi bila sembahyang nyembah api, nyembah matahari, nyembah lembu, nyembah gajah. Itu musyrik. Padahal dia percaya Allah itu Tuhan, tapi bila sembahyang nyembah lain daripada Allah Taala. Itu cakap kitabnya, menyengutukan Allah dengan sesuatu yang selain daripadanya. Itu namanya musyrik. Dia percaya ke Tuhan, tak percaya. Tapi bila sembahyang, dia nyembah lain. Menyembah dunia, menyembah harta, menyembah pangkat, menyembah puji-pujian. Itu pun syirik. Orang syirik, perbuatannya namanya syirik, orangnya musyrik. Kalau perempuan musyrikah, sebenarnya musyrik, angkat tangan. Apa tanda? Orang musyrik ni dia sesat dengan kesesatan yang jauh. Apa kata Allah? Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Jauh pun sesatnya. Di akhirat besok nak cari syurga tak jumpa-jumpa. Lagi cari lagi jauh, lagi cari lagi jauh, lagi cari lagi jauh, lagi cari lagi jauh. Kalau dah jauh dengan syurga, dekat dengan apa? Dekat dengan apa? Dekat dengan neraka lah. Tajuk kita pagi ni neraka. Dah jauh dah syurga, dekat dengan neraka. Itu musyrik. Yang ketiga yang masuk neraka ni dipanggil mulhid. M-U-L-H-I-D. Mulhid. Min lam hayadal. Mulhid. Siapa mulhid tu? Orang yang tak percayakan agama. Dia tak percaya mana-mana agama, dia tak percaya. Dengan Islam tak percaya, dengan Kristianiti tak percaya, dengan Buddhism tak percaya, dengan Hinduism tak percaya. Dia ikut otak dia je. Dia free thinker, kata orang betul. Tahu apa free thinker? Dia boleh fikir apa dia hendak aja. Atau bahasa yang paling terkenal sekarang ni, namanya apa? Atheist. Ada mana orang kata atheist? Orang tak ada agama. Dia atheist tu. Tahu apa ejaan atheist apa? A-T-H-I-E-S-T. Atheist. Komunis tu atheist lah. Sosialis tu atheist lah. Dia tak percaya dengan agama.
Hinduism tak percaya, Buddhism tak percaya, Christianity tak percaya, Islam pun tak percaya. Itu orang mulhid namanya. Masuk jadi kafir. Kekal abadi dalam neraka selama-lamanya. Yang tiga yang mulhid. Stalin tu mulhid dah. Kenal ke saya sebut nama ni? Mao Zedong kenal? Tenang ke nama Mao Zedong. Presiden China dulu. Mulhid lah tu. Dia komunis. Stalin komunis. Lenin komunis. Khrushchev komunis. Itu semua mulhid lah tu. Tak percaya kan agama. Mana-mana agama orang tak percaya. Itu yang ketiga. Yang keempat dipanggil munafik. Munafik ni apa tu ya? Pura-pura beriman tapi yang sebenarnya dalam hatinya tidak beriman. Itu munafik. Pura-pura beriman aja. Istilahnya kalau yang kita tulisnya apa? Yuzhirul Islam wa yubtinul kufra. Menzahirkan keislamannya tetapi menyembunyikan kekufurannya. Itu orang munafik. Dalam Quran cukup banyak ayat apa ni Allah sebut tentang munafik ini. Banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang munafik itu. Setiap juzuk ada tentang munafik. Di antaranya apa? Kata Allah apa? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Di kalangan manusia ada yang mengatakan kami beriman dengan Allah dan hari kemudian, tapi sebenarnya mereka tak beriman. Mereka cuba menipu orang beriman, menipu Allah dan menipu orang beriman. Tapi mereka tak ada menipu sesiapa, tapi menipu diri mereka sendiri saja. Tapi mereka tak sedar. Mereka itulah dalam hati mereka itu ada penyakit dan Allah tambah penyakit mereka itu lagi. Dan mereka dapat azab yang amat pedih. Itu orang munafik. Allah khabar Al-Quran. Tapi yang ini tak apa jelas. Yang paling jelas yang ni. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allah ngabar ni tau. Surah Al-Baqarah. Apabila mereka berada di kalangan orang beriman, mereka kata kami bersama dengan kamu. Kami beriman macam kamu juga. Kami semayang sama kamu. Pakai jubah macam kamu. Pakai sorban macam kamu. Wirid macam kamu. Selawat macam kamu. Tasbih macam kamu. Kami beriman juga. Wa idza khalau ila syayatinihim. Apabila mereka kembali kepada syaitan mereka. Dia kembali kepada geng-geng dia. Mereka berkata, qalu inna ma'akum. Sesungguhnya kami ini bersama dengan kamu. Tadi sama orang beriman dia kata kami bersama dengan orang beriman. Bersama dengan orang tak beriman dia, aku bersama dengan kamu. Yang tadi sama dengan orang beriman tu, innama nahnu mustahzi'un. Aku bersama dengan orang beriman tu, olok-olok aja, acah-acah aja, bukan betul-betul. Itu orang munafik ya. Orang munafik ni macam sesumpah. Ada tahu apa benda sesumpah? Ya Allah, dia duduk pekan ni tak tahu apa sesumpah kan? Kampung Siawan ni bukan pekan pun. Ada tak sesumpah? Apa sesumpah? Sesumpah apa? Dia boleh bertukar warna kulit tu, bertukar. Kalau latar belakangnya hijau, kulitnya warna hijau. Itu sesumpah. Kalau latar belakangnya kuning, kulitnya warna kuning juga. Itu namanya sesumpah. Artinya dia boleh menyesuaikan diri di apa saja dalam keadaan. He can maneuver his way around whatever the atmosphere, whatever the situation. Faham dia tak lah. Dia boleh leduk-leduk mana-mana aja. Itu orang munafik ya. Sebab itu Allah marah. Antara empat ni yang paling Allah marah ialah munafik. Empat tadi ya. Murtad. Udah lupa ya, penat ngajarnya. Yang kedua, musyrik. Yang ketiga, mulhid. Yang keempat,
Munafik. Sekali lagi. You faham betul-betul. Apa ni? Yang pertama, murtad. Yang kedua, sudah penat ngajar. Ha? Yang pertama, murtad. Yang kedua, musyrik. Yang ketiga, mulhid. Yang keempat, munafik. Tempat ni. Kafir belaka. Di antara empat-empat golongan tu yang paling Allah marah sekali ialah orang munafik. Semua yang Allah marah belaka, tapi paling Allah marah sekali orang munafik. Yang mana tak? Murtad ke, musyrik ke, mulhid ke, munafik. Yang mana tak? Mana yang tak ada? Tapi yang paling Allah marah, munafik tak? Kenapa marah? Itu sebab ditempatkan itu, di mana orang munafik itu? Di tingkatan yang paling bawah dalam neraka. Apa kata Allah dalam Quran? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, kata Allah. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan di tingkatan yang paling bawah dalam neraka. Nampak bawah? Nampak bawah sekali? Kerana neraka itu lagi ke bawah lagi panas, lagi ke bawah lagi panas, lagi ke bawah lagi panas. Yang paling bawah adalah yang paling panas. Ya, macam orang masak nasi lah. Mana dulu jadi kerak, atas ke bawah? Dia macam orang nak masak nasi kan? Mana dulu jadi kerak, atas ke bawah? Bawah lah, kerana bawah tu dekat dengan api. Yang di atas tu kena mantap punya. Kerana tak cukup api. Itu yang di atas tu. Tapi itu, ini bukan masak nasi ini ya. Ini cerita neraka. Neraka tu atas ke bawah ke semua tak berani kita. Semua tak tahan kita. Baik atas, baik bawah. Nanti kita cerita tentang neraka insyaAllah. Atas ke bawah tak apa lalu nanggungnya. Nasi je lah. Pokok nasi. Yang di atas tu kerana mantap. Yang di bawah tu berkerak. Itu empat tu ya. Kafir belaka. Mana tak? Murtad, musyrik, mulhid, munafik. Mana tak? Mana pun tak ada ya. Itu kafir belaka. Yang dua ni beriman. Tak masuk neraka selama-lamanya. Dia boleh keluar daripada neraka. Nanti dah habis dosa-dosanya. Diseksa dalam neraka. Kemudian dia keluar dari neraka. Dapat masuk syurga. Sebab orang zalim. Orang zalim, dia melakukan dosa besar. Itu zalim ya. Dipanggil zalim. Dosa besar. Berzina dosa besar, zalim. Membunuh orang dosa besar, zalim. Merompak, zalim. Mencuri, zalim. Lama masuk nerakanya. Yang kedua, orang fasik. Orang fasik ni orang yang melakukan dosa kecil. Apa dosa kecilnya? Pakai seluar pendek, fasik. Merokok, fasik. Dengar kita tuan ni. Merokok apa hukumnya? Haram. Tak berani jawab je. Merokok, tak berani jawab je. Apa hukum merokok? Kuat sikit. Apa hukum merokok? Yang jawab tu semua tak merokok tu. Mana orang merokok tak berani jawab. Siapa nak tanya, lepas ni orang boleh tanya. Apa sebab rokok tu haram? Ya? Itu dosa kecil. Tapi dosa kecil lah. Lagi apa? Nyemur kain kita dada. Dosa kecil. Tapi jangan berani-berani benar melakukan dosa kecil. Kerana dosa kecil boleh tak jadi dosa besar. Yang fasik boleh tak jadi orang zalim? Boleh. Dosa kecil boleh jadi dosa besar dengan 6 sebab. 6 sebab. Yang pertama, meringan-ringankan dosa kecil. Dia buat dosa kecil, dosa kecil aja. Nanti Allah taubat lah, hilang dosa kecil lah. Dia meringan-ringan jadi dosa besar. Bila jadi dosa besar, tak boleh hapus dengan istighfar. Tak boleh hapus dengan kebaikan. Dia kena taubat nasuha. Taubat betul-betul. Meringan-ringan dosa kecil jadi dosa besar. Yang kedua, tidak takut melakukan dosa kecil kerana dia banyak ibadahnya. Tak takut melakukan dosa kecil kerana dia banyak ibadahnya. Apa gaduhkan aku tahajud dengan kerang habis dari dosa-dosa tu jadi dosa besar. Kalau dia tahajud pun tak terapa dosa besar. Dia faham ke ni? Dia tak takut, rasa tak takut.
Kan dia banyak ibadah. Dia baca Quran rajin, semayang rajin, selawat rajin, zikir rajin, tahmid rajin. Dia kata, nanti aku tahmid hilang dia dosa tu. Jadi dosa besar. Tak hilang. Walaupun dia tahmid, walaupun dia tahlil, walaupun tahajud, walaupun dia selawat dan sebagainya, tak hilang. Kena taubat nasuha baru hilang. Itu yang kedua. Yang ketiga, rasa tak takut. Udah yang kedua tadi, yang kedua ya. Ini yang ketiga. Yang megah-megah melakukan dosa kecil tu. Megah aja. Contoh tengok. Aku ni udah tua, pakai seluar pendek lagi. Tengok, squatting aku ni. Aku dah tutup dah tua ni. Udah 84 tahun, orang cakap ni 84 tahun dah. Pakai seluar pendek, megah rasanya. Tak cakap dengan orang tu, rasa megah aja. Tengok aku ni sporting. Pakai seluar pendek lagi, walaupun umur dah 84 tahun. Jadi dosa besar. No? Bermegah-megah melakukan dosa kecil. Jadi dia dosa besar. Tadi rasa tak ada takut, ini megah. Yang ketiga. Yang keempat, menunjuk-nunjuk kepada orang. Melakukan dosa kecil. Nunjuk-nunjuk. Dia pakai seluar pendek, dia tangkap gambar dengan handphone ni. Apa yang tangkap gambar dia sendiri? Apa keluarnya? Ya Allah, dia tak ada handphone kan? Apa keluarnya? Selfie. Tangkap gambar selfie, kan gambar dia sendiri tu. Itu masuk dalam TikTok. Masuk dalam Instagram. Masuk dalam Facebook. Semua orang tengok. Berjuta orang tengoknya. Itu dari mulai dosa kecil jadi dosa besar. Karena dia nunjuk-nunjuk kepada orang. Itu yang kedua, yang keempat ya. Yang kelima, istiqamah. Istiqamah melakukan dosa kecil. Asal keluar seluar pendek. Asal keluar seluar pendek. Asal keluar ni mau kain ke tanda dia. Asal keluar mau kain ke tanda dia. Asal jalan dia udah merokok. Pui. Itu istiqamah. Itu istiqamah. Berterusan. Jadi dosa besar. Yang keenam. Last sekali. Dosa kecil boleh jadi dosa besar kalau dia orang yang berpengaruh. Orang yang jadi ikutan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau Ustaz Ibrahim pakai seluar pendek, dosa kecil ke dosa besar? Sekali lagi, dengar lalu. Kalau Ustaz Ibrahim pakai seluar pendek, dosa kecil ke dosa besar? Kenapa dosa besar? Dia jadi ikutan orang ramai. Dia ustaz. Kenapa orang pakai seluar pendek? Ustaz Ibrahim pun pakai seluar pendek. Jadi alasan dia. Ya ke tak? Jadi dosa besar. Kalau Tok Imam tadi, Tok Imam tak ada begini. Kalau ada dia pakai seluar pendek, dosa kecil ke dosa besar? Dosa besar. Kalau pengurusi masjid ni pakai seluar pendek, dosa kecil ke dosa besar? Kerana dia menjadi ikutan orang ramai. Yang keenam ya. Jadi jaga orang-orang yang ada jawatan, jaga baik-baik. Ustaz-ustaz kena jaga baik-baik. Jaga baik. Tok Imam kena jaga baik-baik. AJK masjid kena jaga baik-baik. Jangan melakukan dosa kecil. Kalau mereka melakukan jadi dosa besar. Kerana dia menjadi ikutan orang ramai. Itu juga yang ada pangkat-pangkat. Datuk-datuk ke. Kalau dia melakukan dosa kecil jadi dosa besar. Itu 6 tempat dosa kecil boleh jadi dosa besar. Yang mana tak? Yang mana tak 6 tempat tu? Itu dosa kecil ya. Itu 6 golongan manusia yang masuk neraka. Yang 4 kafir, 2 beriman. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, neraka tu ada berapa semuanya? How many neraka yang ada di akhirat besok? Yang Allah sediakan berapa semua? How many hells are there in eternity? Berapa neraka semua sekali? Tengok jari saya, berapa? Tengok jari saya, berapa? 7. Neraka ada 7. Syurga ada berapa? 8. Itu menandakan rahmat Allah mengatasi kemurkaan. Neraka ada 7, syurga ada 8. Kita dah cerita syurga dah tu. Belum sudah cerita syurga dah. Pagi ni tengok nak cerita neraka pula. 7 neraka. Nama-namanya. Yang pertama Jahannam.
Melayu sebut apa? Jahannam. Tak betul Jahannam tu. Apa namanya? Jahannam. Ada satu pada non tu ya. Jahannam. Yang kedua jahim. Yang ketiga saqar namanya. Sin qaf ra, saqar. Yang keempat sa'ir. Bukan syair ya. Syair nyanyi. Ada seorang pemuda handsome duduk di kampung Setiawan. Itu syair. Ini syair. Sin ain yaro. Syair. Yang keempat. Yang kelima namanya khutamah. Yang keenam namanya hawiyah. Yang ketujuh namanya lazo. Mana tak? Jahannam, jahim, saqar, sa'ir, khutamah, hawiyah, lazo. Mana tak? Pilihlah satu-satu. Nak mana? Semua tak nak. Tak ada siapa lalu nohon neraka lah. Yang pertama jahannam. Jahannam ni untuk dimasuki oleh kebanyakan jin dan manusia. Allah kabar dalam Quran apa? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya kami jadikan neraka jahannam itu untuk dimasuki oleh kebanyakan jin dan manusia. Allah kata katsira. Katsira itu yang banyak. Kebanyakan jin dan manusia masuk dalam neraka namanya jahannam. Paling atas neraka tu jahannam namanya, paling atas ya. Itu neraka jahannam. La'amla'anna jahannama minal jinni wa wan-nasi ajma'in. Setiap minggu baca di imam. Itu namanya jahannam. Yang kedua jahim. Tak pernah baca ke jahim dalam Quran? La tarawunnal jahim summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Tak pernah baca ni? Surah At-Takasur. La tarawunnal jahim. Nanti kamu akan dapat melihat neraka bernama jahim. Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kamu akan melihatnya dengan penuh keyakinan. Ya weh, betul cakap ustaz tu. Ya weh, betul cakap tok guru dulu. Ya weh, betul cakap rasul tu. Baru dia percaya betul, yakin betul-betul. Sekarang ni boleh kelak ketawa dengan neraka tu. Boleh jadi bahan gurauan. Letaklah tadi aku siapa yang masuk neraka. Kami benar. Udah masuk dia baru terpetik ya. Itu namanya jahim. Yang tiga namanya saqar. Sin qaf ra. Saqar ni untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang tak nak semayang. Orang yang tak semayang dia akan dimasukkan dalam neraka namanya saqar. Sin qaf ra. Itu ada ayat Quran tu. Dia tanya orang ahli saqar tu, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Berkata mereka, kami terdiri daripada orang-orang yang tak semayang. Itu nama neraka saqar. Esok orang tak semayang tu dia bangkitkan seperti babi hitam, dibelenggu kaki tangan tu, dia ikat kaki tangan tu. Lepas tu dia masukkan tali ikat tu dalam mulut tu, keluar ikut punggung, tu dia ikat balik, tu dia tarik sampai kepada mahsyar. Kemudian dia masukkan neraka namanya saqar. Tak benar? Tak benar? Itu neraka saqar. Itu yang ketiga. Yang keempat namanya sa'ir. Neraka sa'ir. Bukan syair ya, sa'ir. Untuk siapa tu? Untuk orang-orang yang dapat kitab amalnya melalui belakangnya. Kita menerima kitab amal tu ada tiga cara. Yang pertama dengan tangan kanan. Yang kedua dengan tangan kiri. Yang ketiga cucuk dada atau cucuk. Tunggu sampai ke belakang, ambil kitab dari belakang. Nak yang mana? Tiga tadi. Yang pertama dengan tangan kanan. Yang kedua dengan tangan kiri. Yang ketiga cucuk dada tu tunggu sampai ke belakang, ambil dari belakang. Yang mana tak? Antara tiga. Yang mana tak? Yang kanan lah. Itu tanda orang bahagia, tanda orang lulus, tanda orang tidak diseksa tu. Allah kabar Quran macam mana? Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Surah Al-Insyiqaq. Barang siapa menerima kitab amalan dia dengan tangan kanannya, maka dia sentiasa dapat hisapnya ringan. Cek cincainya. Dihisap dengan hisap yang ringan. Dan dia dengan keluarganya akan bertemu dengan keluarganya dengan rasa gembira.
Tuan-tuan dan puan-puan, paling menggembirakan ialah kalau kita, isteri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, menantu-menantu kita, semua dapat masuk syurga. Itulah yang paling menggembirakan. Bukan semua dapat ni. Ya, Rasul ada yang tak dapat. Rasul ni tak dapat. Nabi Nuh tak dapat. Kenapa? Anaknya tak dapat syurga. Anak nama Kan'am, ya, tak dapat syurga. Kenapa? Dia dipanggil-panggil naik dalam batu dia tak nak. Sudahnya dia tenggelam dalam laut tu. Tapi kalau kita dapat, itulah yang paling membahagiakan, paling menyeronokkan, paling menggembirakan. Itu tangan kanan. Lagi teruk, tangan kiri teruk. Lagi teruk, tutup dada itu ke belakang. Ada 3 cara tadi. Yang pertama tangan kanan, itu orang bahagia. Yang kedua dapat dengan tangan kiri. Apa kata Allah? Wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamimin wa dhillim min yaqmumin la baridin wa la karim. Dan golongan kiri, siapa itu golongan kiri? Mereka itulah yang berada dalam neraka, yang terdapat asap yang panas, udara yang panas, tiada kesejukan dan tiada keselesaan bagi mereka. Itu orang dapat tangan kiri. Lagi teruk, dada tu. Tangan kiri ni, kuku ni temaga. Temaga kuku tu. Allah jadikan temaga tu. Mengapa temaga? Mengapa kuku tu temaga? Supaya dia keras. Kalau tidak patah lah. Kalau kuku kita yang biasa ni, tutup ni, patah lah. Kalau temaga patah lah. Kalau temaga patah ke tak? Jadi itulah. Dapat kitab tu, mula-mula sebelum ambil, tutup dada tu. Tangan kiri juga, bukan tangan tau. Tangan kiri tu, tutup dada. Tembus sampai ke belakang. Itu ambil dari belakang. Dari belakang mengambil kitab. Ini bukan longgok ni tau. Ada ayat Quran ni. Apa kata Allah? Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Barang siapa menerima kitab amalnya dari belakangnya, dia akan menjerit kecelakaan. Laki aku. Jerit tu. Dan akan dimasukkan dalam neraka bernama sa'ir. Wa yasla sa'ira. Itu sa'ir namanya. Yang keempat. Yang kelima namanya hutamah. Tak pernah dengar hutamah? Selalu baca, tu imam selalu baca. Apa dah? Kalla la yumbazanna fil hutamah. Tak pernah dengar ke? Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Itu hutamah. Maka yang kelima namanya hutamah. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Tahukah kamu apa yang kamu akan masukkan dalam neraka namanya hutamah? Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kamu apa yang kata hutamah? Narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal afidah. Itu neraka yang orang dalam itu akan dibakar sampai ke hati tu. Sampai ke hati dibakar tu. Tahu tak? Itu hutamah. Allah kabul Quran ni. Yang ke-6 hawiyah. Hawiyah tu neraka juga. Tak pernah dengar ke? Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ada orang dengar tak? Selalu tu imam baca ni. Surah Al-Qari'ah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa berat timbangan dosanya, ringan timbangan pahalanya. Esok ada timbangan tau, dosa dan pahala itu ditimbang. Kalau berat pahala macam. Kalau berat pahala macam. Fa amma man saqulat mawazinuhu, sambung. Fa huwa fi isyatir radiyah. Barang siapa berat pahalanya, dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Allah redha dengan dia. Itu wa amma man khaffat mawazinuhu, barang siapa ringan timbangan kebajikannya, pahalanya sikit, ringan, dosanya banyak, sentiasa berdosa aja, hujung minggu ambil nombor ekor. Ini satu ni hujung minggu dah ambil nombor ekor 7685. Tahu mana 7685?
Tahu mana 765? Ada dua. Jangan pula ngambil ya. Mau masih mulut ustaz jangan oi. Ini kata. Asal keluar merokok. Asal keluar pakai seluar pendek. Itu dah. Ini beri timbang berat dosanya. Ringan pahalanya. Amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Maka maknya adalah hawiyah. Dia bermakkan hawiyah. Benar? Hawiyah jadi maknya. Hawiyah tu benda nya. Wa ma adraka ma hiya? Tahukah kamu apa yang dikatakan hawiyah? Allah jawab sendiri. Apa jawab kata Allah? Narun khamiyah. Narun khamiyah. Api neraka yang bersangatan nyalanya. Jadi maknya. Mak dengan anak apa buat dia mak? Dia minta orang bermak kan? Masa kecil-kecil apa buat dia mak beranak? Apa buatnya? Tampar-tamparnya. Mak selalu nampak kata. Apa buatnya? Peluk-peluknya. Gosok-gosoknya. Cium-ciumnya. Timang-timangnya. Lambung-lambungnya. Iya kedak mak dengan anak apa itu? Ini yang menimang dia. Yang mencium dia. Yang memeluk dia. Ialah hawiyah. Hawiyah tu apa? Api neraka yang bersangatan nyala. Jadi maknya. Jadi kalau api neraka tu dah meluk dia. Api neraka dia mencium dia. Api neraka dia menimang-nimang dia. Api neraka dia melambung-lambung dia. Itu hawiyah ya. Jangan kita ringan timbangan pahala kita. Kita nak berat pahala kita. Kita tak masuk dalam hawiyah. Yang ketujuh namanya lazah. Lazah tu api neraka juga. Kalla innaha lazah. Bahkan ia akan masuk dalam neraka yang bernama lazah. Lam, za, ya, tak ada titik. Namanya lazah. Itu 7 neraka. Nak yang mana? Pilih dari antara 7 neraka itu nak yang mana? Satu pun tak ada. Sebenarnya Jahannam. Sebenarnya Jahim. Sebenarnya Saqar. Sebenarnya Hutama. Sebenarnya Hawiyah. Sebenarnya lazah. Tak ada siapa nak ya. Itu neraka. Tuan-tuan dan puan-puan, neraka itu apinya. Yang berani-berani nama neraka tu. Neraka itu apinya yang paling lemah, yang paling sikit, yang paling tak kuat adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Faham ke ayat ni? Yang paling lemah api neraka, yang paling tak kuat api neraka, yang paling sikit enaknya adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Api dunia ni apa yang paling kuat? Tuan-tuan, api dunia ni apa yang paling kuat? Bagi saya adalah laser. Tahu laser? Laser tu macam orang welding kan? Api orang welding. Itu mana orang welding tu? Mula-mula merah, api tu dah putih. Itu laser. Laser tu kalau kena besi pun cair besi tu, ya ke tak? Kena besi cair besi tu, kena kayu kentung kayu tu, kena daging manusia habis jadi habuk daging manusia tu, itu laser. Tapi laser tu 70 kali ganda kurang kuatnya daripada selemah-lemah api neraka ya. Nampak? Nak tahu macam mana kuatnya api neraka ni? Ini berlaku ada seorang malaikat. Dia pergi jumpa dengan seorang malaikat yang lain dengan perintah Allah. Dia pergi jumpa dengan malaikat yang menunggu neraka. Siapa nama malaikat yang menunggu neraka? Ya Allah, tidak tahu dia mana siapa. Penunggu neraka namanya apa? Malik, bukan Malik Noh ya. Malik namanya. Dia pun khabar pada Malik. Malik, bawa aku sikit api neraka tu. Mau apa kamu kata Malik? Allah perintahkan aku nak bagi pada Adam. Dia nak ambil api neraka tu sikit nak bagi pada Adam. Adam dah diperintahkan keluar dari syurga. Dia hantar ke dunia. Jadi orang dalam dunia ni tak api dah. Kita dalam dunia ni tak api ke dah? Tak lah, nak panas badan, nak masak dan nak api mereka. Jadi Allah nak bagi Adam tu supaya dia boleh bertahan di dalam dunia ni. Jadi dia bagi dia api. Diperintahkan malaikat tu, ambil api sikit daripada neraka itu bagi pada Adam.
supaya dia boleh gunakan untuk memanaskan badannya, untuk memasak dan sebagainya. Ya. Dia pun jumpa dengan Malik, buat aku sikit api tu. Buat apa kamu? Allah perintahkan aku untuk bagi pada Adam. Ataupun Allah perintah, ambil aja lah. Ambil aja lah perintah Allah. Apa payah tanya aku lah, dia kata dia Malik. Iyalah, kata malaikat tu. Tapi aku nak ambil tu besar mana? Mana aku tahu, kata Malik. Kenapa kamu tak tanya Tuhan tadi? Ini cerita kitab ni tau. Kelompok-kelompok. Kenapa tak tanya Tuhan tadi? Tapi cara penceritanya lain lah ya. Tak ada bunyi itu dalam kitab tu. Ambil aja lah. Tak apalah Malik. Aku tak tahu. Aku lupa nak nanya Tuhan tadi. Tak apa aku nak nanya. Tak tahu aku nak. Kamu bagi aja lah. Besar-besar buah komen. Tahu buah komen? Ya Allah, ini tak puasa ni. Ada buah komen. Kurma. Tamar. Besar buah itu. Kata Malik, kalau kamu bagi besar komen, buah api neraka itu kalau kamu bawa besar komen, kamu letak di barat akan terbakar sampai ke timur. Kamu letak di utara akan terbakar sampai ke selatan. Kamu letak di selatan, dia akan terbakar sampai ke utara. Iya, ke Malik, kata dia melakak tu. Kata Malik tu. Rupanya Malik tu orang kamu gajah. Kata. Atau besar mana nak aku bawa ni? Mana aku tahu, kata Malik. Tak apalah, kamu bagi aku sebesar biji tamar tu. Kecil sikit dah. Besar biji tamar tu. Ini cerita kitab ni. Boleh baca kitab nama Syairul Salikin ada tu. Ya? Bagi aku besar tamar, cukup lah. Kata di Malik, kalau kamu bawa besar biji tamar tu, nanti kering segala cair yang ada dalam dunia ni. Habis kering. Laut kering, sungai kering, terusan kering, parit kering. Dalam badan manusia ada tak benda cair? Dalam badan kita ni ada tak benda-benda yang cair? Apa? Darah cair? Kering darah tu tadi. Kalau darah kering apa macam tuan-tuan dan puan-puan? Apa jadi kalau ada darah kering? Tumpah. Tak faham kita tumpah? Itulah. Hati besar mana nak aku bawa wahai Malik? Mana aku tahu pun tadi Tuhan. Dia pun pergi balik tanya Tuhan. Tuhan perintahkan dia suruh bawa sebesar debu. So debu tu besar mana tuan-tuan dan puan? Ada besar kepala saya. Debu besar mana? Besar mana? Ada besar penembuk ni? Ada besar cincin saya ni? Debu besar mana? Besar habuk. Ya. Jadi dia ambil malaikat tu, api neraka tu sebesar debu, kemudian dicelup dalam laut neraka tu. Cak, 7 kali celup. Dalam laut tu supaya kepanasannya kurang 70 kali kurang. Cak 70 kali. Kemudian bawa ke dunia. Bagi pada Adam. Adam masih tengah berdoa. Apa doa Adam? Semua orang hafal doa ni. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana. Sama. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia doa tu. Tengah doa tu dipanggil Adam. Adam pun bangkit. Dia bangkit, kata malaikat tu, salah jangan, kata malaikat tu. Aku nak bagi kamu satu, aku nak bawa dari neraka ni, nak bagi kamu api ni. Tak lah, Adam tambah tak ada tangan. Datang malaikat letak api tu atas tangan Adam. Tak tertahannya, terus terlepas. Ini cerita kitab ni tau, bukan lawak. Tak tertahannya, terlepas ke api tu. Jatuh daripada tangan tu, jatuh atas batu. Berasak batu tu. Kemudian bergolek daripada batu tu atas kayu. Berasak kayu tu juga. Datang malaikat tu ambil balik api tu di atas kayu dan batu tu, bawa balik ke neraka. Api yang ada dalam dunia ni, dengar elok. Api yang ada di dunia ni ialah hasil daripada asap yang lekat pada kayu dan batu tu. Yang ada sekarang ni. Panas ke tak apinya? Itu yang berlaku. Itu api neraka tu ya. Begitulah dahsyatnya. Jadi api neraka tu yang selemah-lemahnya adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia.
Kemudian tuan-tuan dan puan, neraka tu dari tepi ke tepi, dari dia tu neraka tu dia ada titian lah, nak masuk neraka bawah titian tu neraka. Titi tu apa? Nama titinya apa? Siratal Mustaqim. Titi Siratal Mustaqim tu menghubungkan antara pada masa dengan syurga. Kalau nak masuk syurga kena meniti Siratal Mustaqim. Kalau tak lepas, gelencir ke mana? Masuk neraka lah. Titi Siratal Mustaqim tu 15,000 tahun perjalanan. 5,000 tahun mendaki, 5,000 tahun mendatar, 5,000 tahun menurun. Itu Titi Siratal Mustaqim. Kemudian neraka tu pula, kalau jatuh daripada titi sirat tu 70 tahun baru sampai ke bawah. Jatuhnya tu 70 tahun. Faham ke jatuhnya? Jatuh aja 70 tahun. Orang naik kapal bangkal jatuh apa? Berapa lama? Berapa saat aja terus lepas ke bawah. Ataupun ini 70 tahun baru sampai. Dan sembang tak? 70 tahun di udara tu jatuh dan ke tak dan sembang? Apa tak adanya? 70 tahun. Kalau budak kecil jatuh, udah beruban baru dia sampai ke bawah. Budak kecil tak ada dah jatuh. Kalau lah contohnya, kalau budak kecil jatuh, baru lahir jatuh, udah beruban suruh sampai ke bawah. Itu dia jauhnya. Jatuhnya dia 70 tahun. Itu sampai mana ni? Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam dia balik daripada dapat wahyu tentang neraka tu, menangis dia. Menangis daripada neraka. Bila cerita neraka tu nangis dia. Ngobak dia, meraung dia. Ditanya Jibril, "Kenapa kamu nangis?" Yang bagi wahyu tu Jibril yang cerita kepada Nabi ni. Nabi menangis dengar tu. Mendengung. Dengar ya. Kenapa kamu nangis? Kamu bukan masuk neraka. Yang masuk neraka bukan kamu, orang lain. Aku tak nak umat aku masuk neraka, itu yang aku menangis tu. Aku sayang umat aku. Dia sayangkan kita, tak nak kita masuk neraka, itu yang dia menangis tu. Jibril pun menangis. Kata, "Kamu apa yang nangis?" Kata Nabi Muhammad nanya Jibril. "Kamu apa nangis?" Kata Jibril, "Aku nengok kamu menangis, aku menangis." Dia jangkit. Dia nengok Nabi Muhammad menangis, dia pun menangis. Jibril pun menangis, Nabi Muhammad pun menangis. Kemudian balik daripada menerima wahyu tu, dia ada jumpa dengan satu kumpulan pemuda. Nabi jumpa dengan satu kumpulan pemuda. Tengah ketawa berdekah-dekah tepi jalan. Kak, entah apa yang menggelikan hati mereka, tak tahulah. Nabi pun khabar, sebut kepada mereka. Apa kata Nabi? "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Sekiranya kamu tahu apa yang aku tahu tentang neraka, kamu akan sedikit ketawa dan banyak bakaitum apa? Menangis. "Lau ta'lamuna ma a'lam wala bakaitum wala dhahiktum qalila wala bakaitum katsira." Kalau kamu tahu apa yang aku tahu tentang neraka, kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Kita ketawa saja. Ya ke tak? Nengok Maharaja Lawak ketawa. Nengok Bujang Musang Janggut ketawa. Nengok Mr. Bean ketawa. Nengok Dean Martin, Jerry Lewis ketawa. Nengok Charlie Chaplin ketawa. Menangis tak kena. Depan Kaabah pun tak ada menangis. Patutnya kita banyak menangis dan sedikit ketawa. Itu tentang neraka ya. Mudah-mudahan kita terhindar daripada neraka. Itu yang kita sebut waqina azabannar. Jangan main-main tentang neraka tu. Jangan jadikan bahan gurauan neraka tu. Tak ada siapa lalu nanggungnya, tak ada siapa lalu nohonya. Ini tak jadi bahan gurauan dia tu. Kalau tak ada aku sampai masuk neraka, kamu handai benar apa ya? Kalau tak ada aku tu neraka tu dibuat untuk aku tu dia jadi main-main tu. Sudah masuk baru jerit tu. Rabbana
absarna. Setiap minggu baca itu imam ni. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Setiap Jumaat baca ni. Surah Sajadah. Tak mana? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami dah lihat dahsyatnya neraka, apinya menggunung-gunung, kena besi